So diorang kata polo biasa dengan polo Ralph Lauren ni ada beza. Wah, ni lah 599 100. Lebih murah sini kalau beli dengan tu kan. Tapi dia punya butang dia nampak macam tak cun. Oh ini. Wah. Tapi Feby. Nama kamu? Feby. Feby tahu beza sini dengan yang kalau saya beli dekat polo tempat lain. Kalau yang harganya itu, gimana? Dia tuh kalau yang ini dia polo Indonesia. Kalau yang Ralph Lauren itu dia merek luar. Oh. Iya, jadi kalau di sini dia tuh made in Indonesia. So dari segi harga tu macam mana? Beda. Mana yang murah? Mungkin di sini lebih murah. Mungkin sini Iya. dia mungkin lah. Iya, karena Oh, nampak guys. Saya pegang kualiti dia, saya boleh rasa. Dah tengok dia dah kekuningan sikit lah dia punya butang dia. Ada satu M, ada satu S. So kita try yang ni harga dia lebih kurang 799. ya. Okay, kita cuba dulu. Okay, so ni saya pakai S. Dia agak fit and dia bagi tahu dia tak ada cutting yang straight, semua ada curve lah guys. Okay, ni sekarang saya pakai size M. Dia lebih besar sikit. And secara personally nampak S tu lebih fitted. Total berapa tadi kak? 1.198.000. Okay. Okay, tak boleh guna cash. So kita boleh guna kad. Sorry tangan kiri. Okay. Ke malu? Okay.